Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk memasak ayam masak lemak. Bahan-bahan yang diperlukan ialah isi ayam yang telah dipotong, santan, air, serbuk kunyit, serbuk perasa, garam, cili hijau, bawang merah dan serai. Pertama sekali, masukkan cili hijau dan bawang merah yang telah dikisar. Masukkan serai. Kemudian tuangkan secawan air. Selepas itu, tuangkan setengah cawan santan. Masukkan 1/4 sudu serbuk kunyit, 1/4 sudu serbuk perasa dan 1/4 sudu garam. Kacau sebati dan tunggu sehingga mendidih. Akhir sekali, masukkan isi ayam yang telah dipotong. Tunggu sehingga isi ayam masak. Selepas isi ayam telah masak, masukkan ke dalam mangkuk dan sedia untuk dihidang.